Tak payahlah peduli apa dah jadi dekat mall yang ni. Tapi pot lepak baru ni korang kena tahu dekat Taman Damansara Alif. Walaupun baru tapi orang dah ramai tau. Dari makanan berat, makanan ringan sampai nak yang santai-santai pun ada. Yang kita orang paling suka dia orang punya cucuk udang. Mana lagi nak jumpa dekat dalam JB yang penuh udang dekat dalam dia ni. Tekstur yang rangup di luar. Makan pula dengan kuah kacang dia yang pekat, pedas dan juga manis-manis sikit. Memang ngam. Untuk makanan berat pula, kita orang paling suka nasi lemak dengan kambing yang macam ni. Barulah ngam kan makanan Melayu campur dengan Western. Yang ni pula memang susah nak jumpa dekat tempat lain. Nama dia nasi beringin. Makan pula dengan ayam ros. Rindunya nak makan makanan kenduri. Tempat yang berekon, cantik dan lengkap dengan fasiliti macam ni, memang banyak makanan untuk korang. Korang cari je nasi lemak and Western Taman Damansara Alif. Kalau korang daripada Roundbox Mall yang tak tahu kenapa tutup tu, dekat traffic light ni korang belok kiri, lepas tu korang belok kanan and kanan lagi. Sampai ujung ni korang belok kiri pula. Korang terus sampai jumpa simpang yang ada DIY ni, korang masuk. Kedainya nanti sebelah kanan korang je. So nak tanya, orang-orang JB biasanya waktu malam ni suka makan makanan Western ke makanan Melayu? Cuba komen.